Cikgu, Ya. saya ni pelajar tingkatan 4, ambil subjek sains, tapi saya masih tak tahu apa format kertas 2, cikgu. Oh begitu ya. Jangan risau. Cikgu explain ya. Okey, tengok. Kertas 2, masa yang diberikan adalah 2,5 jam. Okey. Kertas 2 ni adalah kertas bertulis, bukan macam kertas 1 ya. Kertas 1 adalah objektif. Kertas 2 ni ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Bahagian A adalah soalan struktur yang berdasarkan eksperimen ataupun amali. Di mana kamu akan dapat 4 soalan, setiap soalan 5 markah untuk berikan anda 20 markah, wajib dijawab. Lepas itu, ada bahagian B pula, soalan struktur juga. Soalan struktur ni adalah bukan berdasarkan eksperimen, yang ini ada sebanyak 6 soalan. Di mana ia dibahagikan kepada 4 soalan yang pertama yang akan bagi kamu 6 markah setiap satu. Dan juga ada lagi 2 soalan yang akan berikan 7 markah setiap satu. Jadi total untuk ni adalah 38 markah. Now, kamu semua juga kena ingat, soalan yang terakhir ni, yang 2 soalan terakhir ni, kemungkinan anda akan disuruh lukiskan gambar raja. It is known as gambar raja reka cipta atau reka bentuk, di mana kamu kena cipta sesuatu dengan bahan-bahan yang diberikan. So ini kena berhati-hati sikit ya, sebab kebanyakan masa ada soalan yang akan suruh kamu lukis. So it's called design and create in English. Lepas itu, soalan bahagian C pula adalah bahagian yang murid-murid memang tak suka, kerana yang ini bukan soalan struktur. Bahagian C adalah bahagian di mana kamu kena huraikan cara nak buat eksperimen. Bahagian C ini ada 3 soalan. Soalan yang pertama, iaitu yang dinomborkan sebagai soalan nombor 11, adalah satu soalan yang kamu kena merancang bagaimana nak buat eksperimen. Itu adalah 10 markah dan wajib dijawab. Ingat ya, wajib. Lepas itu, ada lagi 2 soalan yang dinomborkan sebagai 12 dan 13, di mana kamu kena pilih satu soalan saja. Satu soalan saja, jangan buat dua-dua, nanti tak ada masa pun. Buat satu soalan ni akan berikan anda 12 markah. Alright? Dan bila kita jumlahkan markah semua ni, 20, 38, 10 ini dan 12 ni, total dia jumlahnya 80 markah. Ini adalah markah yang diperuntukkan untuk kertas 2. Jadi murid-murid semua, jangan tunggu lama-lama, peperiksaan dah dekat. Jom beramai-ramai masuk kelas Star Tutor Online.